Baru-baru ni, kecoh juga bila ramai mula buat spekulasi tentang hubungan Kuih Haida dengan Fazura. Ramai ingat mungkin ada sesuatu yang lebih daripada sekadar kawan. Tapi akhirnya, Kuih sendiri tampil jelaskan perkara sebenar. Dia kata hubungan mereka tak lebih daripada sahabat rapat. Kalau ikut cerita dia, mereka memang dah lama kenal, dari awal masuk industri lagi. Dulu pun pernah keluar sama-sama, tapi dengan kawan-kawan lain. Bukan berdua, bukan seperti yang orang bayangkan. Cuma sekarang, bila ada kerja bersama balik, hubungan tu jadi makin rapat, makin selesa. Dan bagi Kuih, Fazura tu lebih kepada kawan yang saling sokong kerjaya masing-masing. Simple, tapi jelas. Apa yang lagi menarik bila dia sentuh tentang soal cinta. Dalam keadaan sekarang, dia memang fokus pada kerja dan bisnes. Soal kahwin langsung belum terlintas dalam masa terdekat. Lepas melalui fasa perpisahan sebelum ni, dia nampak lebih berhati-hati. Cara dia fikir pun agak berbeza daripada kebiasaan orang sekarang. Dia percaya kalau betul sayangkan seseorang, lebih baik kahwin dulu. Lepas tu baru bercinta. Bukan bercinta lama-lama tanpa arah. Deep juga bila dengar macam tu. Kadang kita terlalu kejar rasa sampai lupa hala tuju. Dalam masa sama, Kuih juga jelaskan tentang kehadiran Fazura di malam gala filem dia. Bukan sebab hubungan peribadi, cuma sebagai kawan dalam industri datang untuk beri sokongan. Dia sendiri yang ajak, tak lebih daripada itu. Tapi biasalah, bila dua nama besar dikaitkan, mesti orang akan terus buat andaian. Persoalannya sekarang, betul ke lelaki yang terus pilih kahwin dulu tu lebih serius dalam cinta? Atau sebenarnya itu satu risiko yang lagi besar? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.